Woi, asal tak cakap? Woi, kiri. Tali siapa? Tolong, bagi lot. Betul aja ni. Strike. Sini kau. Sini. Turun baling gitu je lah. Tak ngagak-ngagak, turun di baling gitu je lah. Warna apa bang? Info sikit bang. Info. Audi. Apa lah namanya bang? Esri. Kau pakai warna putih? Esri. Pandai. Esri. Diam. Hello guys, welcome back to my channel Hasirin Kaki Pancing. Okay guys, hari ni aku sorangan. So aku nak pergi mancing dekat kolam Teluk Bakung guys, Batu Pahat. Dulu asalnya kolam Syawal, sekarang dah tukar owner. Dia pun baru hari ni buka. Hari ni dia nak buat opening guys, opening kolam Syawal guys. Jomlah kita tengok ada hasil tak untuk opening guys. Aku dah masuk opening dari jam pukul 10.30 sampai pukul 2.30, 4 jam guys. Ok, kita tengok guys opening kali ni macam mana. Ok guys, stay tune guys. Jom kita jumpa kat kolam, let's go. Ok guys, opening kolam Teluk Bakung. Merah yang ke depan ni guys. Merah kat depan ni. Nampak tu. Wow. Jangan rasuah lu. Dah siap. Woi, asal tak cakap? Woi, kiri. Tali siapa? Tolong, bagi lot. Dah nakkan sial. Kiri. Woi, jaga, patah. Dua ekor. Satu. Jaga. Alhamdulillah. Ya, kita jumpa ni, woi. Aduh. Apa dia ketuk macam tu? Woi, aku tak jumpa. Aku tak jumpa. Oh, lumut banyak. Ni tu. Okey bang, kita terus bang. Jangan bagi ikan bang. Lumut tu. Oh, lucu pun. Aduh, tak lupa lah. Jadi je. Lumut ni. Alah, lumut ni. Aku tak jumpa. Jaga bang. La ilaha illallah. Kiri. Tak jumpa. Hai, kiri. Yo. Kalau dah hantar. Jumpa tak? Tak jumpa. Mana tak jumpa ni? Hei, makan lah. Jangan belanja. Geng, aku tak jumpa geng. Oh, alah. Oh, bang. Jaga bang. Baik, amin. Buka long.
Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Dia ketuk aja. Tak strike. Sini, sini. Sini. Sini kau. Sini. Rod, jaga Rod. Rod tadi tadi. Okey, dah. Long, ikan masuk dalam balong. Cepat Long. Kau sampai aku tu. Tengok, dalam ada orangnya. Ada. Zing. Tak pula. Makan jaga. Dia main apa sih? Oh, ikan di mana? Kau sampah tu. Ada belum ni. Okey ah. Tu bagi. Katanya ada paru kan? Tarik depan tak ada kat sini orang ni. Tak sikit. Apa dah kena bantal ni? Mana? Ada bantal tu. Ketuk banyak. Ketuk banyak. Bau lah. Bukan si putih. Tali basah karat apa? Memang bau lah ketuk. Aduh. Oh, Tu. Bersih tak bersih ni? tak, tinggalkan lama. Jadi rumah ni duduk lah. Nak trolling pun tak boleh. Ni jet. Kecil tu. Kecil. Tadi kena bantal pun lah. Saya hilang musik kan lagi. Nanti kena bantal. Itu kan? Ni, macam mana boleh jumpa lah? Apa tu? Kakak? Kapu. Oh, terus baling gitu je lah kau. Agak-agak lah, terus dibaling gitu je lah. Warna apa bang? Info sikit bang. Info Audi. Apa nama ni? Apalah namanya bang. X-ray. Kau pakai warna putih? X-ray. Pandai. X-ray. Siap. Betul tu. Tadi lah. Yang abang tengah sini. Sekarang. Baling agak-agak. Macam tu lah mengalah sikit dengan anak. Cepat sikit dulu. Biar anjing sangkut. Bapak kau kata sangkut. Nak ambil gambar boleh tak? Ji. Buat satu track lagi aku ambil video lagi. Saya memang sama macam kawan ni lah. Okay guys, siakap ikan yang kedua lah. Siakap putih. Mantap guys. Letak sini dulu. Macam tak tempat dia tak ukur ni. Belakang. Okay guys, dapat siakap. Aku tak on kamera lah guys. Dapat siakap guys.
Okay, kat on kamera tadi dapat. Mantap guys. Rupanya bateri habis. Kalau on tak boleh, rupanya bateri habis lah guys. Wih, macam lu. Kena ke-4 guys. Rakam. Okay, kena ke-4 siakap. Mantap. Tak man. Ni. Sugar baby. Oh. Dia tu dia. Sugar baby guys. Sugar baby. Mantap guys. Cakap yang ke-5. Ikan yang ke-5 guys. Cakap yang ke-4, ikan yang ke-5. Okay, sugar baby sugar baby. Mantap.
Ke depan. Kena lagi. Dia ganti. Pandai lah. Pandai yang cari ikan ganti. Pandai cari ikan lah. Belakang. Depan dia ketuk. Taruh kat situ. Jom. Tak lah. Sugar baby pula. Sugar baby Sugar babi lah. Bedah lah. Sorry. Mak tu sambung balik. Lepas tu tak nak tolong aku. Betul lah pakai udang. Mana sugar baby lah. Kalau mana udang mana boleh baling balik. Boleh lah. Okay guys, cakap ke berapa ni? Dah lupa dah. Cakap dapat tadi. Mantap. Sanggari tu. Tentang udang apa? Saya dulu. Oh. Tengok terjatuh dia. Ye je kau. Black, jangan buat malu Black, kau kena kata Black. Tolong lah Black. Kita dapat apa ni? Ombak. Ombak.
Kiri. Okay guys, ikan yang keberapa dah ni aku dah tak ingat lah. Cakap guys. Relax. Okay guys, kita dah ambil hasil guys. Hasil untuk opening kolam syawal. Tu dia. Baik, aku boleh terbuka pula guys. Itu dia hasil opening kolam syawal guys. Kita boleh tahan juga. Hasil boleh tahan juga. Seekor ikan merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ekor ikan siakap guys. Seekor ikan merah, 6 ekor ikan siakap. Jadi total 7 ekor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ekor guys. Mantap. Jom kita balik. Let's go. Okay guys, video konten kita sampai di sini sajalah guys. Mancing di kolam Teluk Bakung guys, Batu Pahat Johor. Hasil yang aku dapatkan guys, mancing di Teluk Bakung ni sesi opening guys. Dari jam 2.30 sampai 2.30 aku mendapatkan ikan sebanyak 7 ekor guys. Dapat 6 ekor cakap, seekor ikan merah. Dah silap aku lah, 6 ekor cakap ke 5 ekor cakap itulah. 6 ekor cakap, seekor ikan merah. Jadi dengan 7 guys tak silap aku lah. Kalau salah tu tak tahu lah. Aku tak pasti tak berapa tadi. Dah lupa. Okay guys, itu saja konten aku untuk hari ni guys. Kita jumpa lagi di next konten akan datang. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.